Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah legenda Bujang Senang yang original. Legenda Bujang Senang berasal daripada Sarawak. Ia mengisahkan tentang seorang pahlawan yang sangat kuat dan berani bernama Simalungun. Kekuatan dia melampaui manusia normal, di mana dia memiliki tubuh yang kebal sehingga senjata tajam seperti kapak, parang dan pedang tidak mampu mencederakannya. Disebabkan itu, pada satu hari, musuh bersepakat untuk menculik dan menyiksa isterinya supaya isterinya memberitahu rahsia kekuatan Simalungun. Tidak tahan menerima siksaan tersebut, isteri Simalungun terpaksa membocorkan rahsia tersebut, iaitu Simalungun lemah terhadap air. Dan berbekalkan informasi tersebut, musuh-musuh pun menarik Simalungun ke dalam sungai dan menyerangnya bertubi-tubi sehingga Simalungun meninggal dunia. Pada suatu ketika, seorang penyihir menjumpai mayat Simalungun lalu dihidupkan menjadi seekor buaya gergasi yang dikenali sebagai Bujang Senang. Misi Bujang Senang adalah untuk membalaskan dendam terhadap musuh yang membunuhnya berserta keturunannya. Dalam penyusunan naratif, saya memilih 5X structure. Saya ada mengubah beberapa plot. Saya menjadikan Simalungun mempunyai kekuatan untuk berubah menjadi buaya gergasi. Saya juga menukar kelemahannya daripada lemah terhadap air. Saya menukar Simalungun lemah terhadap kukunya sendiri. Namun, tema cerita iaitu tragis, pengkhianatan dan pembalasan dendam masih dikekalkan. Pada act pertama iaitu exposition, saya memulakan cerita dengan memperkenalkan karakter utama terlebih dahulu. Pertama, Simalungun, iaitu seorang pahlawan kuat yang boleh bertukar menjadi buaya gergasi. Kedua ialah isterinya, Dayang Fatimah Eneng Emas. Dan terakhir, saya menambah watak Rangga, iaitu rakan kepada Simalungun. Latar tempat pula di Kampung Batang Lupar, Sarawak. Pada act kedua pula, iaitu Rising Action, Dayang Fatimah Eneng Emas diculik dan diseksa dengan kejam. Akhirnya dia memberitahu kelemahan suaminya itu, iaitu kukunya sendiri. Untuk mengalahkannya, kuku pada kelima-lima jari Simalungun perlu dipotong dan dibuat pisau. Pisau itu kemudiannya perlu ditikam pada bahu belah kiri Simalungun. Setelah memberitahu hal tersebut, isteri Simalungun dibebaskan. Setelah itu, pada tengah malam ketika Simalungun tidur, isterinya membawakan potongan kuku tersebut kepada Rangga. Pada act ketiga iaitu climax, ketika Simalungun dan pahlawan Iban yang lain sedang berperang melawan suku Bidayuh, Rangga menikam bahu kiri Simalungun menggunakan pisau yang dibuat daripada potongan kuku tadi. Pada falling action atau act keempat, akibat tikaman tersebut, Simalungun pun kehilangan kesedaran serta merta lalu pingsan. Semasa pingsan, terjadi flashback sekitar 15 tahun yang lalu di mana dia hampir dimakan oleh seekor buaya di sungai. Pada ketika itu, datanglah seorang penyihir menolongnya dan penyihir tersebut memberikan kekuatan yang membolehkannya untuk berubah menjadi buaya gergasi. Setelah sedar daripada pingsan itu, dia mendapati sudah tiada orang di situ. Dia tak sangka bahawa kawan rapatnya sanggup berkhianat. Pada bahagian resolution, iaitu act kelima atau act yang terakhir, setelah itu Simalungun kembali ke rumahnya dengan perasaan marah dan dendam kepada Rangga. Apabila sampai di rumah, alangkah terkejutnya dia ketika melihat isterinya sedang bersukaria dan berpesta bersama Rangga. Seolah-olah mereka benci dan nak Simalungun mati. Simalungun pun terus menyerang Rangga sampai meninggal dan keluar daripada kampung serta meninggalkan isterinya seorang diri. Kisah legenda Bujang Senang ini menekankan tentang ironi kehidupan, iaitu orang yang dipercayai tiba-tiba mengkhianati, menjadikan perjuangan selama ini tidak dihargai. Walau bagaimanapun, kisah legenda
mempunyai pengajaran moral seperti jangan sesekali menyakiti jika tidak mahu disakiti. Selain itu, perasaan iri dengki juga dapat memusnahkan hidup diri sendiri. Peribahasa ada mengatakan bahawa kerana mulut badan binasa. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih kerana menonton daripada awal hingga akhir. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Bye bye.